Okey, jom kita sembang pasal satu gosip hangat yang baru-baru ni viral sakan kat Malaysia. Cuba bayangkan senario ni, ada pelanggan masuk kedai makan, pesan makanan yang sedap-sedap, siap beria rakam video nak buat ulasan atau review, tapi bila sampai je kat kaunter nak bayar, dia dengan yakinnya offer video ulasan tu sebagai ganti duit. Biar betul kan? Dalam analisis kita hari ni, kita akan bedah fenomena yang buat netizen berbalah teruk ni berdasarkan fakta dan sumber yang ada. So, ini bawa kita kepada satu soalan cepu mas yang jadi intipati penerangan kita hari ini. Buat video je, terus ingat automatik boleh makan free. Bagi sesetengah orang, benda ni nampak macam satu pertukaran yang adil, situasi menang-menang. Tapi, bagi pemilik bisnes, ini membuka ruang kepada macam-macam sakit kepala. Jom kita selami lebih dalam dari mana datangnya budaya ni dan apa impak sebenarnya. Bahagian pertama, insiden viral makan percuma. Mari kita tengok dari mana asal-usul cerita ni dan macam mana satu insiden kecil boleh meletup jadi perdebatan awam pasal budaya influencer dan peniaga-peniaga kecil kita. Ceritanya bermula macam ni. Baru-baru ni, ada seorang peniaga cendol tempatan yang mendakwa sekumpulan pelancong cuba guna alasan dah buat video review semata-mata untuk elak bayar makanan. Of course, untuk berlaku adil, kita kena letak tepi emosi dan anggap ini sebagai satu dakwaan sebelah pihak dahulu. Tapi, dakwaan ini sahaja dah cukup untuk trigger satu isu yang sangat-sangat penting untuk kita bincangkan. Cuba kita tengok timeline kejadian ni. Minit pertama, mereka masuk dan duduk makan macam pelanggan biasa yang lain. Lepas tu masuk minit ke-20, masa inilah telefon bimbit dikeluarkan, mula rakam-rakam sikit konten. Tapi yang betul-betul mind-blowing adalah pada minit ke-45. Bila tiba masa nak bayar, tiba-tiba video yang dirakam padi tu bertukar fungsi jadi mata wang. Ini memang satu cara transaksi moden yang sejujurnya agak pelik. Masuk ke bahagian kedua, nilai sebenar sebuah review. Lepas kita faham situasi gosip tu, kita kena fikir logik sekejap. Berapa sen sebenarnya nilai satu ulasan makanan ni kat dunia realiti? Betul ke nilainya sama dengan wang tunai? Poin paling kritikal kat sini ialah, adakah review video yang tak diundang ni memang confirm akan bawa pelanggan baru masuk kedai tu? Hakikatnya, tak semua video yang viral atau banyak views kat media sosial akan bertukar jadi duit dalam laci kedai. Kadang-kadang ia sekadar likes dan tontonan maya je, tak bawa apa-apa keuntungan fizikal pun untuk peniaga tu. Dan satu lagi soalan penting, siapa sebenarnya yang berhak tentukan harga untuk promosi tu? Lebih-lebih lagi bila peniaga tu dari awal langsung tak pernah minta pun khidmat pemasaran tu. Macam ni lah, bayangkan ada orang asing tiba-tiba tolong cuci kereta anda kat tempat parking, lepas tu dia paksa anda bayar. Mesti kita bengang kan? Kes ini pun lebih kurang sama je situasinya. Seterusnya, bahagian ketiga, dilema peniaga lawan kreator. Nak faham kenapa isu ni panas sangat, kita kena jadi pemerhati yang adil dan dengar rintihan dari kedua-dua belah pihak. Ini adalah pertembungan dua realiti yang sangat berbeza. Di satu pihak, para pencipta kandungan ni betul-betul percaya yang diorang sedang berikan khidmat publicity dan marketing yang bernilai tinggi. Tapi, di pihak lagi satu, peniaga mengharungi realiti perit setiap hari. Diorang kena keluar duit nak beli bahan mentah, bayar gaji pekerja dan tampung kos operasi. Hujung bulan nak bayar bilik elektrik dan air, tak boleh guna likes atau views kan? Kena guna cash juga. Habis tu, takkan tak ada penyelesaian langsung? Mesti ada. Kita beralih ke bahagian keempat, cara kerjasama yang betul. Jom kita sembang sikit macam mana kolaborasi profesional patut dijalankan supaya drama-drama viral macam ni tak berulang. Senang je sebenarnya. Dua-dua pihak kena duduk bincang dan setuju dengan 4 tema ni dari awal sebelum apa-apa bermula. Pertama, kena clear makanan apa yang ditaja. Kedua, jenis konten macam mana yang nak dibuat. Ketiga, tarikh bila nak disiarkan. Dan yang keempat, yang paling penting sekali, kena ada kata putus. Adakah peniaga kena bayar cash atau adakah ulasan tu dikira sebagai pertukaran penuh? Jangan dah lepas makan licin baru nak mula nego. Sebagai penutup, kita masuk ke bahagian kelima, pengajaran untuk semua pihak. Daripada kecoh-kecoh ni, apa yang kita, pencipta kandungan dan peniaga tempatan boleh belajar?
Pengajaran paling besar kat sini ialah persetujuan awal tu adalah kunci segala-galanya. Kalau tak ada apa-apa deal sebelum makanan dihidang, ulasan anda tu setakat video peribadi je lah. Ia bukan transaksi perniagaan. Kalau dari awal dah ada komunikasi yang jelas, tak adalah ada pihak yang terasa hati atau rasa tertipu kan? So, saya tinggalkan anda dengan persoalan ni untuk didebatkan masa lepak minum teh dengan kawan-kawan nanti. Boleh ke sebuah review di media sosial ni betul-betul dianggap sebagai bayaran yang sah? Atau adakah setiap pelanggan patut sentiasa sedia untuk bayar bil diorang melainkan dah dimaklumkan sebaliknya sejak awal? Fikir-fikirkanlah. Zaman sekarang ni, sempadan antara dunia digital dengan dunia realiti dah makin kabur. Terima kasih kerana lepak dengan penerangan ni. Jumpa lagi nanti.